So, hi guys. Ini kita dah get ready. Kita nak pergi main pickleball. Jadi kita tunggu Martini untuk pick up Ainu. So, ni outfit kita nak main pickleball kan. So, tengok tu. Tengok. Kita dah bersama budak-budak pickleball. Nak main apa? Kawasan pickleball. Banyak gila kereta. Diorang ni dah siap-siap dekat jalan dekat dalam. Bersama awet-awet. Main apa ni nama dia? Pickleball. Ni bagi you kan? Lawan satu. Lawan Satu dia ni muka. mesti glowing. Satu ni rental RM5. Murah je. Murah je. Orang kaya, orang kaya. Dalam grup akan ada seorang yang duduk saja. Sampai tak? Kita penat ketawa je. Main apa ni? Gaya dah ada, gaya dah ada.
yang kita orang perasan pickleball ni dia kena lantun bola dia dulu dan baru kita pukul. Lantun ke bawah dan kita pukul macam tu. Kod ni panas. Kalau dia banyakkan kipas okey sikit. Kita dah berkicap you guys. Apa? Minum air je, minum air. Berapa dah? Oh, lagi 1 jam. Awas. Berehat sebentar. Minum air, tiket. Macam mana game hari ni? Dia sama macam badminton. Tapi dia punya pedal kecil, susah. Susah nak pukul. Tak nak pukul Main hari ni? Ngantuk. Okey, lagi seorang. Kita tengok lagi seorang. Macam mana game hari ni? Banyak ketawa. Penat ketawa. Ketawa je banyak. Okay, macam belum makan je dah makan belum? Dah makan ke belum sebenarnya? Dah makan dah. Okay. It's actually kan main sekejap. Dia punya ni macam apa? Macam main pingpong kalau tengok pada game dia. Sebab tu Cina ramai main. Sebab dia lebih kepada pingpong lah. Macam tu. Cuma dia atas pingpong dekat table kan. Yang ni dekat court. Okay. Tu je lah untuk hari ni. Ciao. Bye bye.